Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Baginda dilahirkan di kota Makkah. Kelahirannya disambut dengan gembira. Rabiul Awal adalah bulan Maulid, baginda lahir tiada ayatnya. Baginda lahir sebagai yatim, yang sayang kepadanya. Rabiul Awal adalah bulan Maulid, baginda lahir tiada ayahnya. Beliau lahir sebagai yatim, banyak yang sayang kepadanya. Kelahirannya membawa barokah, Tanah yang semula tandus dan gersang menjadi subur dan penuh rahmat. alam pun ikut riang sukacita. Kelahirannya membawa barokah, tanah yang semula tandus dan gersang menjadi subur dan penuh rahmat. Alam pun ikut riang sukacita. Bermula di bulan Rabiul Awal, pancaran cahaya terbit terbentang, tiba sebagai pembawa